ingat start depan hari dia kan. Tak, dia memang ni. Baik. 1000 lebih. Dia patutnya pagi je. Aku cakap tadinya dia, Abang Fazi. So, ada 3 kuda perang untuk 30 km, 36 km. Ini Afendi, content creator sejati. Mana? Mana depan ni? Oh, lagi ke sana? Manager. Bukan manager, TikTok dah masuk hotel ni dia. Menjadi misalnya tapi pada saat ini. Oke? Jangan tiba-tiba tak dapat. Oke, mungkin untuk menambah semangat boleh dong Wilson dikasih lagu dong, tahu kan lagunya apa? Oke. Jelas lagunya apa Ford ya? Oke, selamat datang from Japan. Ya, from Japan. Berdoa selesai. Dan untuk dapat menambah semangat kita dan rasa cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. So to all runners, please join us in singing our national anthem. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dia macam tak apa lagi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Ya, lucu. Sangat ready. 3 menit menuju platform. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu saja. Jadi kita akan duduk sama-sama semua ya. Hati-hati, sekali lagi mohon mundur, ibu tolong mundur, nanti handphonenya ketabrak. Dan kita akan bersiap. And give a countdown from 10 together. Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Sempit lah. Jalan, pelan-pelan. Susah. Sayang. Okey, gerbang Taman Negara Rinjani. Tiga 30 minit kat sini. Mantap. Kilo 50 minit. Tengok ramai. Single track kilometer 535 single track. Kita try salt stick baru. Ini ada kafe ni. Kilometer 6 macet. Pos 1, pos 2 1.4 lagi. Lawangan 5.3. Wish 6.7. So kita dekat pos 2. Wah, Satu jam 43. Ramai orang nampak. Betul di depan saya. Mana bunga-bunga? Ramai. Laju lah. Laju lah semua. Baru sampai. Tengok kaki aku. Jadi dia. Ha? Ramai gila. Dah. Di tengah ni. Rumah. Sampai di checkpoint. Pos 2. Berapa? Kita 1 jam apa yang patut. Laju lambat ni. Sorry. Cucuk. Oh, iyalah. Betul. Kita still ahead kan. Tengok dia suruh aku tolong. Ni kalau dia tak tunggu aku tak tahu dah. Kau yang depan aku. Macam mana aku nak tunggu kau? Inilah nak gaduh. Kau tengok. Kau depan aku kan. Masing-masing. Aku patut boleh jalan dah ni. Tapi aku tunggu dia. Kita naik sama-sama. Cuma turun je lain. Turun.
CP dia macet ni. Macet tu situ dia. Nak ambil makanan pun tak tahu nak ambil apa. Ramai gila orang. Memang gerak sekali lah. Tutup mana? Banyak. Aku takut hilang. Gaspor. Ada operator. Ya. Semangat. Udah turun. Yodat 36. Bang. 36 finish. Dia join 36 juga lah. Bukan dia 100 mile ke? Hah? Bukan dia 100 mile lah? Siapa? Oh, 100 mile bawa habis kot. Siapa? Tu lah, Arif Wismo Yono. Dia buat 2 kali. Tak ada lah. Kita dekat pos 3. Lawangan 2.2 kilo lagi. Ya. Tak usah. Kau ikut nanti aku pinjam. Ya. Okey, kita dekat pos 3. Timing 2 jam 34. Sekarang dah kilometer 10.42. Penat siap. Aku tak tahulah aku teman Pendi ke Pendi teman aku. Kita bawa 842. Ada lagi Penat pak? 2000. Penat tak? Oh, China. China? Oh, Yeah, you from China. Which part of China? Huh? Shanghai. I've been to Chinatown. No. we are You're Malaysia. from Malaysia? Yeah, we are from Malaysia. Oh. I transfer from Malaysia. Oh, Nampak dia orang pakai There's SAS. no direct flight from Shanghai to Lombok. oh yeah. Ini go to KL and KL to Lombok, right? 上海过来的。我也是，我是从那 Are 个， you afraid or No, you no, friend? No. 我从吉隆坡转机过来的。对，都是从吉隆坡转机的，有从厦门转的。 Aku translate kan. Dia cakap dia penat. Cannot together to the top. Medgel. Okay ke? Aku ada spray. Medgel dari Malaysia kepada Malaysia. Yo. Oi. Member dah tidur. Jauh lagi ni. 544 PJ ni. 1.67 untuk sampai ke Pelawan. Aduh. Antara nak yang tidur. Baiklah kita makan. Nasi goreng.
Tak ada, aku pegang kau takut tidur. Ya, kita tidur tu. Tidur lah. Yang kau pegang tu kenapa? Tidur aku. Ini antara cabaran lah kalau race start pukul 12 masih mengantuk. Muhammad ni dah tidur lah petang ni, masih mengantuk. Saya belum lagi, tak tahu. Biasanya dia lepas 20 km lah akan start mengantuk. Setakat ni okey lagi. Kita dekat 11.6 lah. COT pukul 8. Sekarang ni 3.30. Apalah, kasihlah Maman ni rehat dulu untuk kita lanjut. 而且你这样晚点到山里会不会那么冷？ Pos 4 Cemara. Siu. Ya. Cemara siu. Siu tu apa benda? Tak tahu lah. Oh, memang berapa minit benda tidur? 10. Sampai tu kayak mantan. Kalau enggak dibuang pada tempatnya, cuma bikin pusing dan merosakkan pemandangan. Ujur mantan, bukan cowok. Kami daki di malam hari, tiada hutan terlalu dalam. Aduh om, susah om. Buat kami turuni di malam gelap, hutan rimba, padang lalang. Aduh susah om. 2.5. 2.5. Ya, Pak. 68. Kuat. 68 kita buat repeat. Malaysia? Malaysia. Ni KL. KL. Nangkah je mas. Apa? 36. Ya. Tak dia 36 dah turun. Goblok. Ni dapat dia. Ui. Jauh lagi. Tolonglah bagi kerjasama. Ini tu. Ya. Di sini dulu. Ya, jalan ya. Ya. Ha? Oh, ya.
Target 5.5. Target 5.5. Jom. 47. Ha? 47. Jom. 4.47. Masa mana? Target sampai atas pukul 5. 5.5. Mana perlawanan? Ha. Tempat dia. Tak tahu lah. Bagus. Sampai ke tujuh, target 5.5 kan? Tak nak. Masih Penggeloso ni. Ni belum atas lagi. Belum atas lagi, kat sini pun dah barai ya. Ini gaung. So, kena hati-hati. Ha? Ha? Wih, gila. Gila. Bunga pun cantik-cantik. Kita dah kat altitude 1643. Finally. Alhamdulillah. 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 Lawangan. Ni. Ayo. Sampai di lawangan. Iniของ27 Sembalun. Dan di lawangan Sembalun. Tiga bukan di sini. Bukan. COT-nya di atas. Ya, di atas. Bukan di sini. Bukan sana. Alah, basuh ni. Berapa jauh lagi? Berapa jauh lagi? Ha. Berapa jauh mas? Sekitar 2 kilo. 2 kilo. Satu kan? Satu. Mas, ada air mineral tak? Apa? Air mineral. Nanti air mineralnya ambil di US. Tapi sudah habis. Kat sini haus. 1 kilometer yang mana? Di atas sana? Boleh mas. Thank you mas. Atas sana? Ya. Ush. Betul lagi dikit. Itu atas sana. Tu. Atas sini. Hah? Ya, enggak. Atas sini. Oh, sini. Aduh. Tapi tak boleh. Camping saya. So bukan di sini. Kena lagi. Ada lagi satu. Ya. 1 kilo lagi. Ini untuk 27. So WS water station 36 di atas. Ini betul. Lawangan 2. Aduh. Okey, kat sini COT 8 jam. Kita pukul 5.34. Terlebih 4 minit daripada plan asal. Tak apa. Sempat lagi. Saya nak solat dulu. Aduh. Sini
2850. 2848. Air putih. Naim. Okay. Ha. Aduh. Mana solat ah? Ni. Upin ni. Ha? Kita sampai di Water Station Sembalun bersama dengan Julian Jonot. Tidur. Kali keberapa dia tidur pun tak tahu ni. Jadi gini kalau dingin Kopi special made. Dia bancuh terus kat sini. Okey, terima kasih. Oh, pakai gula. Ha? Tak apa. Ah, boleh lah sikit. toilet di situ. Kirinya itu. Di mana? Di kiri tenda ini. Lagi? Oh, okey. Cukup. Okey, Mas. Thank you. Oh. Okey. Okey, terima kasih. Sunrise. Tak dapat sunrise kat atas. Apalah. Jadi Amrisa. Macam mana? Macam ni ya, kaki aku dah kram. Keren kan? Tapi rasa video COT ni. Wah. So nice. Lepas-lepas. Cuma tu lah, aku tak tahu lah. Aku macam nak enjoy kat atas je. Aku, Okay. Tapi lang-lang kan. Kena lah habis. Saya habis lah. Tak lah, itu BTS sadai. Dengan saya habis. Rasa sempat je. Wah. Dia dah buffer banyak tu. Wah. Macam mana Om? Ya, jom. Cukup tidur Om? Cukup. Aku punya game, aku punya game macam biasa lah kan. Malam ni ngantuk. Tapi itulah kau buat aku sebut salah pula lepas ni bila dah second half nanti. Second half nanti bateri dah panas. Aduh, takkan nak tinggalkan Abang Fendi. Aduh, macam ni lah. Aku cuba sedaya upaya untuk kau ikut aku lagi. Ni pun dah tak boleh, ni pun aku dah okey ni. Yep. Kita ambil video ketiga kan. Aku dengan earphone rosak. Okay, kita gerak 5.58. What's up guys? Happy sangat. Depan Sebab tu, dia cegah. depan tu meluncur. Okay Mas, terima kasih. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Ini dia abang. Alamak, kentang tak makan tu. Tak apa lah. Game. Aku dah makan nasi lah. Sure. Ha. Kentang tu penting tu. Wah. Kentang is a slow part. Okay ke? Ha? Tak apa lah. Apa? Tak apalah. Sekejap lagi lah. Tak pergi balik kau ambil kalau kau nak makan. Oi, dah terang. Okay, itu je misi atas tu. Ha? Banyak. Aku yang POV, aku dah tak boleh nak keluar kamera dah. Okay, boleh pergi atas sana puncak. Sunrise dah naik.
Good luck. All the best. Thanks. Enjoy. Alright. Oh, itu tasik dia. So kita ada 4 kilo lagi. Later ni puncak. InsyaAllah. Bismillah. Pokok dia macam cantik-cantik lah. Sejuk. Pakai dia. Ini tangga. Meter 15 masih sorry, kita dekat ketinggian 1889 meter. Jom tengok. Take a break. Take a break. So kita pakai Hoka Speedgoats 7 overall okay. Great tune. Cushioning dia pun best. Cuma saya yang tak best. Banyak keran ni. Oh, cantik. Okay, jam dah bagi alert. You currently in high elevation area. Ya, kita dah berapa ni? 2000 altitude. Atas tu 700 lagi. Gunung tertinggi pernah saya daki kalau saya sampai atas ni. Let's go. $652 lagi. Summit. Naim dah dekat depan, ditinggalkan. Tak apalah. Penat weh.
Stop. Eddie. Malaysia. Tadi dah tidur 10 minit. Kononnya masa recover lah. Ni barunya recover kan. Marah ni. Dia dekat tapi jauh. Kat sini tunjuk 1.46 dekat pada jarak, jauh pada langkah. Paling brutal. Oi, dah turun dah. Fazi depan. Naim, jauh lah? Ada. Fazi masih tu. Fazi Kejar Fazi. Oh, Fazi masih climbing? Masih climbing. Okay. Okay. Sejam setengah. Pelan, mental kena ready. Okay, bang. Okay lah. Okay. Macam mana kau orang kat atas? Bukan aku potong kau? Sudah turun dah? Oi. Aku bilang tiada pergi jumpa. Dengan semua yang memuaskan dan mengembirakan. 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi di bawah. Duduk des. Hati-hati je. Single track. 16.92. Tengah tersadai. Aku 16.2. Kita tengah tersadai dekat ketinggian 2,300 meter. Kita orang dah tak larat lah. Tak tahu macam mana nak tunjuk yang dia tak larat. Nak senyum pun dia tak boleh. You dah pay why. Tengok punya lah jauh naik. Aduh, tak habis. Okay, ikut jam ni 3.82. Jarak 1. Jarak 1.14. Kita dah dekat dah. Nampak dekat tapi jauh. Ni ada batu. Tiba. Jauh lagi.
Jam tunjuk 290 lagi. Jarak dia 0.92 atau 920 meter. Dia dekat tapi jauh. Okey, sekejap. Kalau ikut kat sini dah dekat dah. Tapi 2766 400 lagi. Atas ada peak dia. So memang function buat susah weh. Loose rock, loose sand. Benda ni yang bantu kita pegang kaki, memang belum sore ya. Angin makin kuat dan finally kita berjumpa the final boss. Let's go. Gaung. Tepi ni gaung. Tepi ni gaung juga. So sini kena berhati-hati dan sentiasa sedar pegang wek atau bom. So maju. Tengok lagi ni. Turun. Batu dia lulus. Aduh. Walaupun dia 1 kilo, so dia macam 2 kilo lah. Dia habiskan lah. Ha? Dia habiskan. Aku over COT lah ni. Ha? Mungkin over COT lah ni. Over COT tak boleh lari lah. Sakit-sakit. Ini dah video teman saya waktu pagi dan jaga saya tidur. Okey ni. Aku ikut dulu. Finish. Kasi finish. Naik satu turun, naik satu turun. Kaki okey tak? Tak okey. Belakang ni lah. Belakang ni dah kan. Okey. Aduh. Abang-abang aku akan bawa Budi kau ke finish line. Kasi finish. Tengah over COT. InsyaAllah aku
Berapa meter lagi? Mana ada? Jom. Jauh lagi ya? Jauh lagi tu. Okey, bawa kena peluk kau dulu. Sebab teman aku. Ha. Ada. Dia tak jauh, tapi kau banyak berhenti nanti. Ya, satu lagi. Dia sebenarnya ni 200 meter je. 20 minit ke 15-20 minit gua nak stop. Kalau kau stop. Dia 20 meter je kan Bangan? 200 meter je saya rasa. Ya. Hiji 100 lah. Saya tahu kan. Hai. All the best bro. Masuk terowong tu dah. Dah rekod dah. Ha? Rekod dah sikit. Rekod ni. Tengah rekod ni? Yeah. All the best Thank you so much sebab jaga aku pagi tadi. Okay. Tak. Saya tidur. Dia jaga. Saya ngantuk. Saya tidur banyak kali. Semua post lah boleh berhenti. Asal ada bus stop. Bentuk bus stop tidur. Okay. Dah tak sempat kan? Boleh lagi. Tapi turun kena lari lah. Cuma turun yes. Sakit Tom pun lari kan ni takut ni. Tak tahu tempat-tempat. Ya, panas lah ni. Let's go. Okay, gelap-gelap. Kilo 45 boleh. Ini selalu 45 minit. Okay bang, gelap. Kasih habis lah. Kasih habis. Jadi aku tarik nombor aku tu. Dah habis. Boleh. Dia masih lagi. Good luck. Dah habis Aku tunggu kat sini ni. Boleh. Ini guys, kita sampai. Aduh, 11 jam. Sorry. Okay. Okay, mas. Congrats. Silakan istirahat dulu. Okey, terima kasih. Oh my god. Okay. Okey. Terima kasih. 有没有要手做吗？ Finally sampai selepas 11 jam. 我打算上到去，既然如果 3. 我下到那个呢， Lagi mas. 我再八点再去接那个，我不要浪费他的脚力，因为好多时间如果对我来说。 Cuma sambil ni. Okey.
Cukup masa balik tak nanti? Tak tahu. Tempat unless you lari lah. 18 km less than. Sekarang less than 4 jam. Unless you lari lah. Boleh? Lari boleh. Boleh. Situ mau bergolek turun lah. Lari. Okay Mas, terima kasih. Naik tadi dah betul susah. Turun ni susah dan bahaya. Kiri kanan kau. Memang kena berhati-hati. Saya dah simpan pole dah. Sebenarnya turun kena. Sakit gila ni. So sempat COT. Ada om tu bagi tips. Ngaruh. Baru tak jatuh. Macam ni. What? Sebelum dengan turun cepat, takut kabus penuh, tak nampak nanti. Masih dekat ketinggian mana ni? TikTok lah iklan. Antara features menarik Amazfit T-Rex 3 Pro. Kita boleh nampak downhill. So ni downhill dia 585. Selain tu juga dia ada info macam ni. Total kita downhill berapa? 556 daripada 2753. CP Lawangan 2. Apa je yang tinggal? Apa je tinggal tu? Kita pun kena pergi pos 2. Kau? Surrender lah? Boleh kerja lagi tak? Aku tak boleh lari, lu tak aku out. Aku MS. Oh, macam nak tidur dulu lah.
memang kau nak awal on dia. Ada belakang. Starbucks cold drinks. Kaki ayam putar dia. Power. Okay, one thing tak best pasal Rinjani 100 kategori 36 ni, dia punya route dia pergi dan balik sama tau. So kalau korang nak DNF, susah, kena keluar ke pos 2. Pos 2 tu pula awal-awal baru ada ojek. Kalau tak, macam ni lah, kita kena keluar sendiri. Saya dah cover 25 kilo. Tak ada orang dah. Tutup barai, kaki melecet. Pula jalan dia technical. Ni pagi tadi kita lalu naik, tak ada hal lah. Bila kita lalu turun, lagi-lagi kalau injet, masak. Okay, semalam kita lalu malam, tak nampak. Hari ni nampak. Macam Teletubbies tak? Jauh lagi nak keluar, 10 kilo. Okay, pos 3. Lima 16. Ni dah malam lah. Tamat sudah kita punya perjuangan di Lombok. See you in Malaysia. Till next race. Bye bye.